Terima kasih Datuk Seri Ketua Pembangkang. Kita dalam Perikatan Nasional sejak tahun 2024 sudah mempunyai dokumen yang kita panggil Cadangan Reformasi Pendidikan dan telah kita sampaikan kepada kedua-dua Menteri KPM dan Menteri KPT. Pada waktu yang sama, kedua-dua menteri sudah pun membentangkan pelan pendidikan jangka masa panjang. Satu di KPM dan satu di KPT. Pada sesi yang lalu, kita dalam Perikatan Nasional dah sebut dalam Dewan Rakyat, sepatutnya Malaysia ini hanya ada satu pelan atau rancangan pendidikan. Dan apabila kami memerintah, kita akan ada hanya satu pelan pendidikan. Tak kiralah ada satu atau dua kementerian. Pelan pendidikan, satu. Apabila PMX melancarkan rancangan pendidikan negara, apa yang dilancarkan ialah dua set pelan pendidikan. Satu di bawah KPM dan satu di bawah KPT. Ini pun dah menimbulkan masalah dari segi penyatuan pemikiran yang antara lain mungkin menyebabkan suasana kelang kabut dan terburu-buru yang disebutkan oleh Ketua Pembangkang tadi. Dalam isu pentaksiran ataupun peperiksaan pada tahun 4, jawapan dari segi pelaksanaan juga berubah-ubah, Datuk Seri. Ya. Mula-mula kata dalam dasar pendidikan yang diluluskan, dasar pendidikan 2025 diluluskan dalam sesi yang lalu. Masuk tahun 1, umur 7 tahun. Umur 6 tahun. Dan kita semua setuju, tak ada masalah. Selepas pelancaran rancangan pendidikan negara, Menteri Pendidikan kata optional. 6 atau 7 tahun. Itu kemarin. Semalam, Menteri Pendidikan kata ada ujian. Jadi sekarang, ibu bapa dan guru-guru pun confused. Sebab itu Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Pembangkang tadi sebut jangan terburu-buru untuk melaksanakan benda yang sangat penting ini. Ini belum lagi timbul soalan. Lebih kurang seminggu sebelum pelancaran rancangan pendidikan negara, Menteri Pendidikan kata nak kaji semula sama ada nak bawa balik atau tidak UPSR dan PT3. Tiba-tiba umum peperiksaan tahun 4. Jadi kita pun nak tanya adakah ini untuk ganti UPSR. Jadi banyak sangat persoalan yang timbul selepas pelancaran RPN ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada nak sambung sedikit lagi.